Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ijaz Zulizan. So hari ini Pro 2 dengan rasminya telah melancarkan Pro 2 Trust. So di belakang saya ini adalah model Pro 2 Trust. Yang ini model H. Dia ada dua varian, satu H dan juga satu X. Jom saya kongsikan dengan anda apa yang ada pada kereta ni. Jom. Kita bermula dengan bahagian depan. Kalau apa yang anda lihat sekarang ni, di bahagian depan ni logo Pro 2 lah. Saya rasa logo Pro 2 kali ni agak besar, memang agak besar. Okey, lepas tu dengan grill ni dibolkan agak tebal. Lepas tu sini ada kamera lah. Ni kamera ni untuk model H. Okey. Atas ni. Okey, lampu. Lampu kat sini menggunakan lampu full LED. Ini dia punya lampu. Ada. Lepas tu yang ini bahagian ni signal. Lepas tu ni akan nyala. Dia bukan DRL tapi dia akan nyala kalau kita buka lampu kecil. Buka lampu kecil dia akan menyala. Position lamp tu kalau kita buka dia akan menyala kat sini. Okey. Lepas tu bahagian bawah sikit. Yang ini bahagian sini ada sensor. Ini untuk sensor parking hadapan dan juga bawah ni adalah fog lamp. Okey, turun ke bawah sini ni ada side skirt. Skirting. Yang ini sekarang ni skirting gear up lah. Kalau tak ada skirting gear up ni dia still ada, cuma dia kecil saja kat sini. Lepas tu kalau gear up ni datang dengan DRL. Ni bahagian depan dia. Ini pula pandangan daripada belakang. Apa yang anda lihat ini sekarang ni ada pandangan daripada belakang. Okey. Yang sini dia punya emblem Trust H. Kalau model X dia tak ada H ni, dia ada Trust saja. Okey. Tengah ni ada logo Pro 2. Lepas tu ni ada warna hitam kilat. Atas ni ada ducktail. Yang ini add-on tambah kalau asal dia tak ada. Ni add-on. Ni biasa wiper, lepas tu ni ada heater. Untuk bahagian lampu full LED. Untuk lampu belakang ni full LED. Ni akan menyala lah. Lampu brake. Lepas tu yang ni lampu undur, yang ni signal. Okey, untuk bila turun ke bahagian bawah, belakang ni ada sensor. Yang ni untuk sensor undur. Sensor undur. Bawah ni ada skirting. Bawah ni ada kamera undur. Kalau model yang H ni dia datang sekali dengan kamera 360. Yang ini ada spoiler lah. Spoiler dia macam ni, kecil aja macam ni. Okey. Yang atas tu shark fin antena. Ini pula daripada pandangan tepi atau pandangan sisi. Kita bermula daripada sini dulu, daripada bahagian side mirror. Okey, untuk side mirror ni dia ada auto flip lah. Kalau kita lipat dia akan automatik. Kalau kita lock dia akan automatik terlipat. Okey, bawah dia ni bawahnya ni ada kamera 360 dan juga ini welcome lamp. Dia akan nyala ni, kalau kita dekat dia akan menyala. Okey. Lepas tu ni ada pillar ni kilat. Ni berwarna kilat ni terus sampai ke belakang. Sampai atas tu. Ni pillar tengah ni warna hitam. Okey, lepas tu untuk model ni dia datang sekali dengan tinted Ni ada logo ni. Mana datang tinted original daripada Pro 2. Untuk bahagian door handle dia berwarna body. Mana kalau body warna merah ikut merah lah, kalau warna putih. Dan juga ada sensor ni untuk model H ada sensor. Model X dia tak ada. Okey, turun sikit bahagian bawah ada side skirt Side skirt ada. Yang ini side skirt untuk gear up lah. Okey. Ni untuk bahagian tayar. Okey, tayar 2 ton sport rim 2 ton saiz 17. Untuk saiz tayar pula 215 60 17. Ini pula adalah kunci dia. Okey, kunci macam biasa ni untuk lock, unlock dan juga kat sini dia ada untuk buka bonet. Kunci ni pun kita boleh je pakai sensor. Kat sini pun ada sensor, mana kita sentuh je lah. Ini untuk kunci. Kita bagi 2 set lah. Ni untuk bahagian pintu. Okey, untuk bahagian pintu ni ni dia punya door trim. Yang ni soft touch ni lembut. Sini pun lembut. Sini tu pun lembut. Lepas tu sini ada kemasan warna hitam.
hitam kilat, ni ada merah. Lepas tu ni ada jahitan benang merah. Ada punya pemegang ni, pemegang handle warna chrome. Lepas tu kat sini ni ada kawasan untuk ni power window punya button. Ini untuk auto down, auto up, dan juga kawalan untuk set mirror. Yang ni boleh setting lah untuk auto dan manual. Dan yang tengah ni setting untuk set mirror, nak tinggi ke nak rendah ke, ni mirror. Okey, untuk bahagian bawah ni ada kawasan untuk bottle holder atau cup holder. Kat sini tengok ni boleh letak dua bottle holder depan ni, belakang ni ada ruang compartment sikit lah. Untuk bahagian seat, seat dia punya design ni semi bucket. Lepas tu yang ini sekarang ni dia dah balut dengan gear up punya aksesori lah. Kalau ikut asal dia fabric je. Ada fabric, ada corak. Lepas tu macam biasa lah, bawah ni boleh adjust tinggi dan rendah, boleh adjust depan belakang. Ni adjust dia punya ni. Lepas tu adjust depan belakang ni, untuk besi bawah ni tarik je. Untuk bahagian steering ni, dia dibalut kulit lah. Ni dibalut kulit. Lepas tu ni sini ni ada kawalan untuk radio. Lepas tu yang ini untuk kawalan untuk meter. Yang ni ada kawalan untuk sama juga hantar radio untuk kereta 360. Sebelah ni ada trip dan juga ada power button. Sini ada silver. Lepas tu untuk steering ni, dia ada tile dan teleskopik. Maknanya dia boleh adjust tinggi rendah dan atas bawah. Okey ni, tinggi rendah ni. Lepas tu ni ada depan belakang. Dia. Okey, tarik ke atas. Tolak ke depan ataupun tinggi dan rendah. Dia tile dan juga teleskopik. Satu-satunya yang ada pembaharuan di kereta Pro 2 lah. Sebab kereta Pro 2 yang lain dia ada adjust atas bawah saja. Untuk bahagian dashboard pula, kalau kita tengok sekarang ni, yang ini ada soft touch juga. Lepas tu ni ada benang merah dan ada merah sini atas ni. Ini bahagian corong aircon. Untuk bahagian tengah sama. Ini ada kemerahan kat sini. Lepas tu ni yang tengah ni soft touch lah, lembut lah. Lepas tu ni ada benang merah, ni ada line merah sampai ke ujung sana. Untuk bahagian infotainment ni, untuk radio ni dia ada sekali dengan kamera 360. Okey, ni ada kamera 360. Okey, nampak kamera 360. Yang ni ada support dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Tu untuk bahagian tengah ni, bahagian corong aircon, macam ada kemerahan tepi ni. Dan lepas tu ni untuk double signal, ini untuk corong aircon. Untuk bahagian bawah dia kat tepi ni ada butang kawalan untuk lock dengan lock pintu. Dan yang ini ada kawalan aircon. Untuk panel kawalan aircon ni dia ada auto. Untuk model H ni ada auto. Kalau yang model X dia manual. So kalau auto ni kita boleh set lah temperature 17 ke 18. Tapi dia yang ni untuk single zone je lah. Okey, untuk bahagian bawah ni ada USB port dengan Type C. Lepas tu ni ada indikator untuk seatbelt orang belakang dengan ada start button. Untuk bawah ni ada pilihan. Yang ni sekarang ni ada gear up punya wireless charging. Ni tambah lah, kalau anda nak tambah boleh je, tak ada masalah. Kalau tak tambah dia tak adalah wireless charging ni. Yang ni tambah. So ni boleh charge telefon. Okey, untuk bahagian tengah ni, ni untuk bahagian gear. Tengah ni hitam kilat, lepas tu belakang ni ada chrome. Okey, untuk bawah biasa PRND, boleh S ataupun manual mode pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang sini ni ada kemasan silver, ada kawalan ni electric parking brake dan juga hole. Ni sangat-sangat berguna lah. Kalau macam hole ni, kalau kita di traffic light ke apa, kita boleh tekan je hole, dia tolong pegang brake tu. Lepas tu nak jalan, tekan je minyak, dia automatic release dan jalan je biasa. Okey, untuk bahagian sini ni ada ruang compartment. Lepas tu ni boleh letak jadikan card holder. Okey, ni tarik ni. Lepas tu ni boleh jadi card holder. Dia boleh ada dua lah. Kalau nak letak barang boleh tarik dan simpan. Okey. Lepas tu yang belakang ni ada sikit ruang. Lepas tu bawah ni ada soket. Ini untuk paparan meter. Dia punya meter analog. Dia punya warna ni warna putih. Okey, yang tengah ni ada mati info display. Okey, warna display ni berwarna lah. Okey, dia berwarna. Ada macam-macam info kat sini. Ini untuk kalau kita tukar mode lah. Mode drive, normal, power ataupun eco. Itu dia berwarna. Untuk bahagian kanan ni,
Di sebelah side mirror ni, yang ini ada butang kawalan. Yang ni untuk power boot tekan ni dia akan buka atau tutup. Yang ni untuk sistem ESA. Yang ini untuk traction control dan stability control. Yang ini untuk parking, sensor parking. Dan yang bawah ni adalah untuk kawalan level lampu, nak tinggi ke nak rendah ke. Yang RGB ni lampu di ni. Ni kalau saya tekan dia akan tukar warna, satu merah, tak. Ni hijau, biru. Ni. Yang ini adalah get up add on lah. Kalau nak baru tambah, kalau tak nak pun tak apa. Asal dia memang tak ada. Dia sekali dengan bawah tu, lampu lantai tu. Lepas tu untuk switch yang sebelah ni macam biasa. Ni switch lampu auto on off. Lampu ada setting auto on off. Satu lampu kecil, lampu besar. Ni fog lamp yang depan ni, signal pun sebelah sini. Yang sebelah kiri pula macam biasa ni untuk kawalan wiper depan, wiper belakang. Ini wiper belakang. Untuk bahagian atas ni macam biasa, ni ada lampu cermin pandang belakang dan ni ada dashcam. Dashcam ni untuk model H saja, model X tak ada. Okey, lepas tu ini untuk kawalan lampu. Ni lampu sini ada satu, ni ada dua. Ni untuk button-button lah. Ni button ni kosong. Untuk sun visor, okey, sun visor dia warna hitam. Bumbung ni warna hitam untuk model ni bumbung dia warna hitam. Okey, untuk sun visor tadi, balik pada sun visor, dia ada cermin dan juga lampu kat sini. So kalau anda nak solid ke apa, ni dia punya lampu. Lepas tu ada cermin tepi ni, anda nak solid kanan dan kiri sebelah sini pun sama. Ni pula untuk bahagian pintu belakang bersama. Yang ini ada soft touch juga. Yang ni pun sama, lembut. Yang ni pun lembut. Lepas tu ni ada benang kemerahan. Dan kawasan sini hitam kilat atas ni. Pemegang door pun chrome. Dan juga yang sini ni untuk power window punya kawalan. Ni pada ada corak-corak. Memang. Lepas tu untuk bawah ni ada bottle holder, boleh letak satu. Belakang ni boleh letak barang-barang. Ni bahagian belakang untuk seat depan. Atas ni ada satu penyangkut. Okey, di bawah ni ada ruang compartment. Dan juga bahagian tengah ni ada aircon. Ni satu-satunya model Pro 2 yang ada aircon belakang lah untuk 5 orang. Kalau macam yang 7 tu, Alza dengan Rus tu memang ada dah. Okey. Bawah ni ada USB port Type-C untuk charging. Charging port 2. Depan belakang ada 2, depan ada 1. USB Type-A ada 1. So tepi ni tak ada kosong lah. Kita tengok pula bahagian bonnet belakang. Okey, untuk belakang ni ada power boot. Satu-satunya model Pro 2 yang ada power boot. Ni model teras ni ada power boot. Ni kita tekan sekali je dia akan terus terbuka. Okey, ni ruang boot belakang lah. 471 liter. 471 liter. Ruang memang luas. Okey, ada lampu tepi ni. Atas ni boleh tutup ni tarik. Tarik boleh tutup. Mana kalau kita tak nak nampak barang-barang yang kita letak belakang, boleh tarik dan boleh tutup. Untuk bahagian bawah ni ada tray. Lepas tu ni ada boleh buka. Okey, ni boleh buka. Yang ni untuk bahagian bawah. Ni boleh simpan pula barang ni. Mana yang tray ni, tray atas ni yang saya pegang sekarang ni, dia boleh adjust, boleh letak bawah ataupun boleh letak atas. Sekarang ni saya letak atas. Dan tayar spare. Okey, tayar spare duduk bawah ni. Okey, tayar spare ni warna kuning. Rim besi saiz 16. Dia tak sama macam model Ativa. Ativa tu dia dapat sport rim. Mana dapat 5 biji sport rim, yang ni tak. Yang ni dapat rim steel. Okey, boleh tutup balik. Ini pula untuk bahagian enjin. Okey, kereta Pro 2 teras ni dipadankan dengan enjin 1.5 NA dengan kuasa yang mampu dihemburkan sebanyak 106 horsepower di RPM 6000 dan juga 138 Nm of torque di RPM 4200. Dan dipadankan dengan gearbox di CVT, ada semi manual yang mana mampu pergi sehingga 21.3 km untuk 1 liter minyak. Okey. Untuk atas ni ada cover untuk bahagian enjin. Model teras ni ada cover atas pun ada, cover bawah pun ada. Nampak? Tak nampak lantai bawah tu. Dia ada cover atas dan cover bawah.
Untuk bahagian safety, dia datang dengan 6 airbag. Di bahagian depan ni ada 2. Okey. Di steering tu 1, di bahagian penumpang ni 1, di bahagian seat ni 1 dan curtain airbag yang buka daripada depan sampailah ke belakang. Selain itu untuk sistem keselamatan asas macam ABS, ABD, traction control, stability control tu memang datang ada dah, dan juga PSDA, Smart Pro 2 Smart Drive Assist, yang mana kereta boleh membaca line putih lah. Kalau kita masuk lorong sebelah ke apa, dia akan ada bunyi. Ni PSDA ada level tu. Untuk bahagian warna, kita ada 6 pilihan warna. Yang nombor 1 ni, yang depan anda ni, warna granite grey. Lepas tu warna glittering silver, warna solid white, lepas tu cranberry red, dan juga untuk warna biru dia ada biru hitam, warna biru bumbung hitam, ataupun silver bumbung hitam. So keseluruhannya ada 6 pilihan warna. So macam mana? Apa pendapat anda dengan penerangan saya tadi berkaitan dengan Pro 2 Trust ni? Anda rasa kereta ni layak tak masuk dalam list untuk pembelian anda? Jika anda suka dengan video saya, boleh tekan like, dan jika ianya bermanfaat, boleh tekan subscribe. Tapi jangan lupa, kalau anda ada pendapat dan pandangan, boleh tekan boleh komen di ruang komen. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.